Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudahkah menonton filem terbaru di Disney, filem siri lah yang bertajuk Wonder Man sebab 6 siri, dan cerita ni sebuah cerita tentang superhero lah, keluaran Marvel lah. Dalam cerita ini kelainan dia tak ada tunjukkan power, kuasa super power. So filem tak panjang, setiap episod lebih kurang dalam 30 minit, dan kita boleh habiskan dalam satu hari lah. Satu hari duduk TV boleh habiskan lah. Sebab filem ni memang menarik untuk saya lah. Untuk saya dia orang kata memang orang kata sesuai ditonton oleh kita lah. Dia dah mendapat 7.6 daripada 10 daripada ranking antarabangsa lah. So cerita ni bermula dilakukan oleh pelakon apa ni, Aquaman yang jadi yang jahat tu apa nama dia tu yang mati masa Aquaman kedua jatuh gitu. So Yahya Abdul Maten so The Mantis si belakang watak ni lah dia belakang watak sebagai Simon Williams, di mana beliau punya kuasa, sebenarnya beliau punya satu kuasa lah, dia kuasa ion lah, tapi dia tak guna kuasa tu kerana dalam dunia filem tersebut uh, syarikat perfilman tidak akan mengambil mana-mana pelakon yang mempunyai kuasa super power. So, arti kuasa power dalam dunia tu yang telah dikenali, dan sesiapa yang kuasa power tidak boleh berlakon filem. So, dia cuba untuk menyembunyikan identiti dia supaya orang tak tahu dia ada super power, supaya dia nak jadi seorang pelakon. Dan pada sama jugalah jabatan kawalan itu satu jabatan yang orang kata untuk tangkap mana-mana manusia yang menyalahgunakan kuasa dia. Okey, pun terbabit dalam hal ini lah. So mereka tahu Simon William ni tu The Mantis ni lah mempunyai kuasa super power, dan mereka tak pasti sama kuasa power dia baik atau tak baik. So mereka telah melantik atau mengupah seorang pelakon lain yang ada kes jenayah, itu Ben Kingsley lah yang pernah melakon filem Mandarin. Dia berlakon dengan watak Trevor Slattery, bagi dia Trevor je lah. So untuk berbaik dengan si Simon ni, untuk ketahui apakah kuasa yang dia miliki, kuasa super power yang dia miliki, dan adakah bahaya So Trevor ni berbaik dengan dia lah jadi kawan yang baik untuk dia lah. So siap bawa ke mamak dia, dari rumah dia, mak keluarga dia tahu dia kuasa ni, dan di sini terlihat Trevor lihat dia ada kuasa power ni. So alhamdulillah kita dia kau baik So Trevor tak sampai hati nak beritahu kepada jabatan kawalan yang bahawa si Simon ni mempunyai kuasa super power. So dia diamkan sajalah. Dan pada sama juga mereka berdua telah pergi ke uji bakat untuk berlakon dalam filem Wonder Man filem yang kesukaan oleh Simon ni lah. Sebab tu tajuk filem ni Wonder Man disebabkan ada sekuen filem yang disukai oleh Simon ni sendiri. So mereka telah buat latihan, telah buat uji bakat dan terima sebagai pelakon di sana. Okay. So orang kata rahsia Trevor ni akhir pecah apabila seorang wartawan tanya dia pernah kena tangkap, dia kata tak pernah tangkap. So Simon tanya apa hal sebenarnya berlaku. Lalu dia cerita sebenarnya dia telah diupah oleh jabatan kawalan untuk intip dia dengan kuasa power ni lah. So dia marah lah tapi kawan dia ni nak lindungi dia sebenarnya, tapi tak beritahu dia, rasa dia marah, dia tinggal kawan dia. Waktu dia pergi ke satu bangunan tu, dia tuju kat power, habis pecah bangunan, meletup semua bangunan tersebut, dan jabatan kawalan akan ambil kesempatan ni untuk menangkap Simon. Tetapi jadikan twist dia kat situ, Trevor kata dia yang buat dia melakukan watak Mandarin ni, dan dia kata dia terbawa watak ni, dia yang letupkan lokasi benda tu lokasi syuting tersebut lah, bangunan tersebut. So Trevor tangkap, dia terlepas, dan Simon terus membuat melakon filem, dan filem dia tajuk Wonder Man tu meletup dan jadi seorang pelakon filem terkenal lah. So dalam cerita ini berkisah tentang ini pernah kali saya tengok sebuah filem Marvel yang tak tunjuk power dari mula sampai habis, tunjuk sikit dia. Okay, so dia berkisah tentang bagaimana seorang itu yang tak suka dengan kuasa dia dan cuba menyembunyikan kuasa dia, tetapi dia suka dan sembunyikan bila ada isu semasa lah. Dan kawan Trevor ni selalu pujuk dia untuk dia kawal kuasa ni. Itu kebaikan kawan kat situ. So akhirnya kawan dia kena tangkap. Okay, dia bawa ke penjara, orang kata maksimum lah, kena tangkap di sana lah. Tapi kawan tak bersalah, yang salah Simon kan. So setelah jadi seorang orang kata pelakon terkenal,
dia pun menyamar nak untuk makan kawan dia. Dia baik dengan Pak Gad di sana, Pak Gad tu ajar dia macam mana. Bawa dia masuk penjara tu, dia lepaskan kawan dia. Dan situ kita dapat lihat kuasa sebenarnya, dia boleh terbang sebenarnya. Itulah ending filem tersebut. Dia terbang, dapat sama kawan dia. Bagaimana jabatan awal nak tangkap Simon, tak tahu macam mana lah. Tapi cerita dia ada tentang persahabatan, tentang mainan emosi, tentang orang kata uh, antara sahabat dan juga kerjaya kan, bermain di fikiran Simon. Dan Simon ni rupanya The Mantis ni seorang pelakon yang hebat juga lah. Termasuk Bing Cashley lah yang berlakon watak Trevor ni. Saya respect pada orang. Mereka berjaya memegang watak dengan cukup menarik sekali dan meyakinkan, dan kita rasa wah, dua orang ni yang watak orang itu tahu sebatan dia cukup bagus sampai dia sanggup untuk ramai kawan dia semata ini So filem ni 30 minit ada 6 episod. Saya rasa tak ada masalah untuk anda menontonnya. Boleh habis satu hari. Dan dia sebab 7.6 rating dia. Dan untuk saya secara personal, saya kita minat action pack So kalau untuk saya saya kasih dia dalam 8.5 per 10 lah lebih kurang tu lah. Okey, tak bosan teman-teman, tak bosan menonton dah tetapi kita nak tengok super power lah. Nama super power lah tapi tak nak tengok super power tu. Tapi ni satu kelainan cuba diwujudkan oleh Marvel lah sebenarnya. Kita kena orang kata mungkin berjaya. Dia berjaya dapat 7.6 lah rating betul. Okey, so selamat menonton cerita The Wonder Man ini. Dan anda tengok trailer di bawah ni juga lah nanti Okey, Assalamualaikum.